Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nasalli wa nasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wasani, dan kewajipan yang kedua ke atas jenazah itu takfinuhu, mengkafankannya, ba'da ghuslihi, selepas memandikannya. Kewajipan pertama mandi, kewajipan kedua kafankan terhadap jenazah tersebut. Bima lahu labisahu hayyan, dengan pakaiannya. Lahu ni pakaian dia yang dia biasa pakai semasa dia hidup. Ambil mana-mana pakaian yang dia pakai daripada pakaian dia untuk jadikan kain kafan. Jadi tak semestinya seperti macam kita budaya orang Melayu kena beli kain kafan khas. Tak semestinya. Boleh gunakan pakaian yang dia pakai atau milik dia semasa dia hidup. Min haririn wa ghairihi, sama ada pakaian tu daripada sutera ataupun selainnya. Maksudnya ni perempuan lah. Perempuan dia boleh pakai sutera semasa hidup, maka boleh juga kafankan jenazahnya dengan kain sutera. Orang lelaki haram pakai sutera semasa hidup, maka haram juga dikafankan dengan kain sutera wa ghairi, dan selain daripadanya. Wa kuriha mughalatun fihi, dan makruh di berlebihan pada fihi, pada kain kafan tersebut. Contoh dia dikerit bunga-bunga lah, ada macam-macam lah dibuatnya, di color-color lagi makruh. Ataupun beli kain yang lebih mahal lagi, kata untuk sebagai penghormatan, penghargaan tersebut, makruh. Berlebihan kan, makruh. Wa kuriha li unsa nahwa mu'asfar, dan makruh, dimakruhkan bagi jenazah perempuan seumpama mencelupkan dengan warna kuning. Min haririn, sama ada kain tu daripada sutera dicelup kuning, makruh. Wa muza'far, begitu juga dicelup dengan za'faran, warna kuning, za'faran, makruh. Bagi perempuan masa hidup boleh, harus pakai kain yang dicelup dengan za'faran, tapi bila dia meninggal dicelup kain kafannya tu dengan za'faran, makruh, begitu. Wa aqallul kafni saubun wahidun, dan paling minimum kain kafan ialah satu pakaian, iaitulah satu helai, satu lapis. Wa ikhtalafa fi qadrihi, dan berbeza pendapat ulama tentang kadar panjang kain kafan tersebut. Hal huwa ma yasturul aurata au jami'al badani, adakah yang wajib itu sekadar menutup auratnya saja, ataupun yang wajibnya menutup seluruh badan. Mala illa ra'sal muhrimi, kecuali kalau orang itu meninggal dalam keadaan ihram, lelaki, masa dia dalam ihram haram dia tutup kepala, maka masa dia meninggal haram juga tutup kepalanya dengan kain kafan. Wa wajhal muhrimah, begitu juga dengan perempuan yang meninggal dalam ihram. Perempuan dalam ihram meninggal dunia, masa dia hidup haram tutup muka, maka dalam mengkafankan dia juga, maka haram tutup mukanya kan dengan kain kafan. Wajhan, di sana ada dua wajah. Jadi berbeza pendapat tentang kadar panjang tu. Di sana ada dua wajah. Wajah ni artinya pendapat ashabul wujuh. Ashabul wujuh tu ialah pendapat ulama Syafi'iyah yang menjadi tumpuan, yang menjadi rujukan mazhab. Jadi jika mereka ada berbeza pendapat, ada dua pendapat di kalangan mereka, maka disebutlah sebagai wajhan. Kalau ada 3-4 pendapat, maka wujuh, disebut wujuh. Sahaha fi Rawdati wal Majmu'i wa Syarh Saghir al-awwal, telah mensahihkan Imam Nawawi dan dalam kitab Rawdatul Talibin dan kitab Majmu'. Begitu juga dengan Syarah As-Saghir, Imam Rafi'i mengatakan yang wajib ialah yang pertama, iaitu menutup auratnya sahaja. Fa yakhtalifu qadrahu bi dhukurati wal unusati kama saraha bihi ar-Rafi'i. Maka yang berbeza pendapat ulama tu pada kadar panjang kain kafan adalah pada dia punya
kelamin dia sama ada lelaki atau perempuan. Yang berbeza pendapat tu pada lelaki atau perempuan, kan? Sebab bila dia telah meninggal dunia, tak ada lagi status hamba merdeka. Yang ada lelaki ke perempuan. Pondan dua jantina dia kena dikategorikan semasa dia hidup tu, walaupun dia ada dua jantina tapi kena diputuskan sebenarnya dia lelaki ke perempuan. Sebab dia ada kaitan dengan kafan, dia ada kaitan dengan tarikah, apa tu, harta waris, kan. Kama saraha bihi Rafi'i, seperti mana yang telah ditegaskan oleh Imam Rafi'i. Wala birriqi wal hurriyati, tidak ditinjau pada keadaan dia masih hidup tu, riqun hamba ke, wal hurriyah ataupun dia merdeka. Jadi bila dia meninggal, hamba dan merdeka tak ambil kira lah. Dia hanya kira pada lelaki ke perempuan. Wa sahhaha an-Nawawi fi manasikihi ar-Asani, dan telah mensahihkan Imam Nawawi dalam kitab manasiknya pendapat yang kedua, iaitulah wajib seluruh badan. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Rawdah dan kitab Majmu' dia mensahihkan pendapat yang pertama wajib tutup aurat, manakala dalam kitab yang lain, kitab manasik, dia kata yang wajib seluruh badan. Wakhtarahu Ibn al-Muqri, inilah pendapat wajib seluruh badan tu dipilih oleh Imam Ibn Muqri fi syarhi irsyadihi, dan kitab syarah irsyad. Kal Azra'i, begitu juga Imam Azra'i memilih pendapat yang kedua, mengatakan wajib seluruh badan. Taba'an di jumhuril Khurasaniyin, mengikut kepada pendapat jumhur ulama Khurasan. Khurasan ni yang tanah Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Kazakhstan, dan semua yang tan tu lah. Itu Khurasan semua. Wa jama'a bainahuma fi rawdihi faqala, dan Imam Nawawi telah menjamakkan dua pendapat tersebut, iaitu pendapat kata, satu pendapat mengatakan wajib tutup aurat saja, pendapat yang kedua mengatakan wajib seluruh badan. Maka Imam Nawawi telah menghimpunkan ataupun menggabungkan dua pendapat tersebut dan kitab Rawdah. Faqala, maka Imam Nawawi mengatakan wa aqallu saubun, yang paling minimum satu helai pakaian, satu lapis kafan, yang ummu jami'ul badan, yang tutup seluruh badan. Itu yang minimum, satu helai seluruh badan. Wal wajib, manakala yang wajib sitrul aurah, menutup aurat, itu yang wajib. Fahamil al-awwal ala annahu haqqullah, maka dibawalah pendapat yang pertama mengatakan wajib menutup aurat itu annahu haqqullah, dia adalah hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala tutup aurat. Wasani, manakala yang mengatakan wajib seluruh, mengatakan tutup seluruh badan yang paling minimum dengan selai pakaian, itu adalah hak annahu haqqun lil mayyit, ia adalah hak kepada si mayit itu, kan? Jadi ada dua hak, satu hak Allah Ta'ala, itu wajib tutup aurat, manakala hak mayat kena tutup seluruh badan lah. Kalau tidak nanti terdedah dari punya keaiban-keaiban jenazah tersebut. Habis. Berikutan daripada masalah tersebut, apa yang wajib tadi, maka ada kaitan dengan wasiat lah. Wala tunfadhu wasiyatuhu bi isqatin 'ala al-awwal, tidak boleh dilaksanakan wasiat si mayit tadi tu dengan sehingga kepada menggugurkan kewajipan yang pertama menutup aurat. Kata dah jenazah tu dia banyak hutang ataupun orang miskin, ataupun dia ada wasiat, dia kata mayat aku tak payahlah bungkus-bungkus, kata. Tak payah kapan dia kata. Dia wasiat itu kan. Maka kalau dia kata jenazah aku tak payah kafankan, telanjang aja, maka tidak boleh, la tunfas, tidak boleh dilaksanakan dia punya wasiat itu. Sebab itu adalah wajib, hak Allah Ta'ala. Mana boleh masuk campur dengan orang lain, kan? Orang kata dia kata tak payah kafan, kena kafan juga. Itu hak Allah Ta'ala. Wa qadha 'ala tsani, begitu juga dengan
pendapat yang kedua mengatakan wajib seluruh badan itu pun kena laksana. Kalau dia kata tak payah kawan kafan, kena kafan juga walau dengan satu helai pakaian menutup badan, kerana dia hak si mayit. Jadi orang tu kalau dia wasiat, dia masih hidup, bila dia meninggal dia dah jadi mayat, maka hak mayat kena tutup seluruh badan. Gitu. Faqad saraha fil majmu' an taqrib, dan telah menegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab majmu'nya an taqrib, daripada kitab at-taqrib. Taqrib ni ialah Ibn Qaffal Asy-Syasi, Ibn Qaffal Asy-Syasi, dikenal juga sebagai Al-Qaffal As-Saghir. Jadi Imam Nawawi menukilkan daripada Ibn Qaffal dan kitab majmu'nya. Begitu juga wal Imam Haramain wal Ghazali, begitu juga dengan Imam Al-Ghazali wa ghairihim, dan begitu juga dengan ulama lain, annahu law awsa bi satiril aurah faqat, bahawa kalau jenazah tu semasa dia hidup dia berwasiat, dia kata nanti aku mati, kafan aku tutup aurat sahaja cukuplah, dia kata, kan, bisa tidak aurah faqat, tutup aurat sahaja, dia kata, tak payah tutup semua. Dia wasiat macam tu, kan. Lam tasih wasiyatuhu, ketika tu tak sah wasiatnya, tak sah wasiat dia. Ai mura'atun lil khilaf, iaitu kerana sebagai meraihkan khilaf, sebab ada yang mengatakan wajib seluruh badan. Jadi kalau dia kata tutup aurat cukuplah, sebab aku berpegang kepada pendapat wajib tutup aurat je, tapi bila meninggal wasiat tu tak boleh pakai, kena tutup seluruh badan, kerana meraihkan pendapat yang mengatakan wajib tutup seluruh badan. Habis. Walau lam yusi, kalau dia tidak berwasiat semasa dia meninggal, nak meninggal dia tak wasiat apa-apa. Faqala ba'dul warasah, maka para waris, ahli waris, dia berbeza pendapat pula, bertelagah pula, ahli waris. Faqala ba'dul warasah, sebahagian ahli waris mengatakan yukfanu bisaubin yasturu jami'al badan, sebahagian ahli waris kata tutup selai pakaian seluruh badan cukuplah, dia kata. Sebab dia kena bayar hutang lah, dia kata, atau duit dia tak cukup ke, macam mana, kan. Ataupun ada apa-apa masalah lah, dia kata, apa lebih-lebih tutup aurat cukuplah, tutup seluruh badan lah, tutup seluruh badan lah, kan. Tak payah sampai 3 helai, kan. Wa ba'dhum, manakah sebahagian ahli waris kata bisa tirna aurah faqat, sebahagian ahli waris kata tutup aurat cukuplah, dia kata, yang wajib tutup aurat je, apa seluruh badan, kan. Duit dia bukan banyak pun, lagi macam-macam lagi daripada harta peninggalan dia tu untuk digunakan macam-macam lagi, kan. Mana cukup, kan. Jadi ada bertelagah ahli waris, ada satu puak golongan mengatakan tutup seluruh badan, satu golongan mengatakan tutup aurat saja. Wa qulna bi jawazihi, sedangkan kita berpegang kepada pendapat mengatakan wajib menutup aurat dan menutup seluruh badan tu harus saja, kan. Jadi ahli waris dah bertelagah ni, ada yang mengatakan tutup seluruh badan, ada yang mengatakan tutup aurat saja. Sedangkan kita yang nak beri fatwa ataupun arahan ni berpegang kepada harus menutup seluruh badan, yang wajib satu je, menutup aurat saja, kan. Maka ketika itu kita kena ambil keputusan kufina bi saubin zakarahu fil majmu', ambil keputusan tutup mayat itu dengan sehelai pakaian yang menutup seluruh badan. Tutup kain kafan tu seluruh badan dengan sehelai pakaian. Zakarahu fil majmu', begitulah yang disebut dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Ai di annahu haqqun lil mayyit, kerana dia adalah hak si mayit. Kena diraihkan hak mayat, tutup seluruh badan. Walau qala ba'dhum yukfanu bi saubin, kata sebahagian ahli waris tutup kain kafan tu seluruh badan, kan, dengan satu pakaian seluruh badan.
wa ba'dhum bi salasin, manakala sebahagian ahli waris mengatakan tutuplah dengan 3 helai kan, tiga lapis. Satu puak ahli waris mengatakan 1 lapis cukuplah. Kan yang wajib itu je, yang lain tak payahlah, sebab harta dia tu lagi nak guna macam-macam lagi. Kan nak kubur lagi, nak apa-apa lagi kan. Jadi sebahagian yang lain kata 3 lapis lah. Maka ketika tu kufina biha, maka ketika tu dikafankan dengan 3 lapis 5 marah, berdasarkan kepada yang telah lalu, itu meraihkan hak si mayit, kan. Tapi hak mayit yang wajibnya satu lapis, tapi yang 3 ni sebagai meraihkan dia lah, penghormatan lah. Waqila saubun, ada pendapat mengatakan yang wajib satu lapis je, sebab itu yang wajib kan, tak payah sampai 3 tu dah lebih kan, walaupun untuk penghormatan, tapi ambil yang wajib lah. Itu kalau berlaku perselisihan antara ahli waris, ada kil. Tapi yang sebagian besar ulama mengatakan kata Imam Nawawi kata ambil yang 3 lapis tu. Pendapat yang suruh 3 lapis tu, yang itu pakai. Walau ittafaqu ala saubin, kalau semua ahli waris bersepakat cukuplah dengan satu lapis pakaian, 1 lapis kain kafan sajalah. Cukuplah dengan 1 lapis kain kafan sajalah kepada si jenazah tu. Fa fi tahzib yajuz. Kalau begitu boleh tak ahli waris bersepakat untuk dengan 1 lapis je? Dalam kitab tahzib mengatakan harus boleh mereka sepakat untuk mengkafankan jenazah tu dengan 1 lapis sahaja. Tahzib ni siapa dia? Sahib tahzib ni, pengarang kitab tahzib ni ialah Al-Baghawi, Imam Baghawi. Dia kata boleh. Jadi ahli waris sepakat, kata kita bungkus dengan selai cukuplah. Dia kata harta dia bukan banyak, nanti banyak lagi urusan lain lagi, kan. Takkan kita nak bantu dia, biarlah dia uruskan dengan harta dia sendiri kan. Kalau dah tak cukup baru kita bantu, maka boleh dah dengan selai saja. Wa fi at-tatimmah, jadi dalam kitab Tatimmah Imam Mutawalli Nasyaburi, Tatimmah ni pengarang ni Imam Al-Mutawalli. Dalam kitab At-Tatimmah annahu ala al-khilaf, dia ada khilaf pendapat ulama padanya, kan. Itulah ada pendapat mengatakan bahawa harus dengan selai saja, manakala pendapat yang lain mengatakan kena 3 helai juga. Qala an-Nawawi wa huwa aqyas, kata Imam Nawawi, dan wa huwa aqyas itu adalah lebih tepatlah, lebih aqyas. Ai fayajibu ay yukfana bi salasati aswab, yang wajib ialah dikafankan dengan 3 lapis. Menurut muallif Khatib Syirbini, pendapat Imam Nawawi itu yang lebih sesuai, yang lebih sesuai, iaitulah walaupun seluruh ahli waris mengatakan kafankan dia dengan satu lapis, namun tetap juga kena 3 lapis. Walaupun ahli waris kata semua sepakat 1 lapis, kena 3 lapis juga. Walau kana alaihi dainun mustaghriqun faqala al-ghurama yukfanu fi thawbin. Ini masalah lain pula. Masalah lain kalau dia punya harta tak banyak, hutang banyak, kan. Walau kana alaihi dain, kalau dia mempunyai hutang yang banyak, mustaghriqun, yang perlu dilunaskan, maka kata si penghutang, pemberi hutang, yukfanu fi thawbin, memanglah wajib mengkafankan jenazah, tapi yang wajibnya 1 lapis je, yukfanu fi thawbin, kafankan dia dengan 1 helai, lebih tu bayar hutang kami. Wal warasatu fi salasatin, manakala ahli waris kata kami nak kafankan dengan 3 helai juga.
Ujibu al-ghurama'u, maka kena diikut diikut kata tukang bagi hutang. Sebab apa? Hutang dia nak bayar juga, wajib juga bayar hutang. Kafan juga. Jadi kafan ambil yang wajib, iaitu satu helai, manakala selebihnya bayar hutang. Ujibu al-ghurama, maka didengarlah kata-kata orang yang bagi hutang tu, kafankan dia dengan satu helai, selebih tu bayar hutang. Walau qala al-ghurama, kata kalaulah orang yang bagi hutang tu berkata yukfanu bisatiril aurah, kapankan je dia dengan sekadar tutup aurat saja, harta yang selebihnya bayar hutang kami, kata orang bagi hutang lah, dia menuntut hutang. Wal warasatu bisa tiri jami'al badan, manakala ahli waris kata mana boleh, kami kena tunaikan hak dia, sebab hak dia kena tutup seluruh badan. Maka ketika itu siapa punya kata-kata yang perlu diikut. Ujibu al-warasatu, maka ketika itu diikut kata-kata ahli waris, iaitulah tutup seluruh badan. Walaupun dia ialah yang wajib seluruh tutup aurat saja, selebih tu bayar hutang, ya betul lah tu. Tapi hak si mayit kena tutup seluruh badan. Jadi kalau ahli waris kata tutuplah seluruh badan, janganlah melampau sangat sampai tutup aurat saja, maka didengar kata ahli waris tutup seluruh badan dengan sehelai pakaian, kan, selapis. Okey, habis. Walau ittafaqat al-ghurama wal warasatu ala salasatin jaza bila khilaf. Kalau sepakatlah orang yang pemberi hutang dan ahli waris mengatakan okeylah, tak apalah, kita selesaikan dia punya kafan dulu, 3 lapis, selebih tu lah barulah bayar hutang, maka jaza, harus keadaan begitu tanpa ada khilaf ulama. Wa hasiluhu, dan hasilnya annal kafna bin nisbati li haqqillah ta'ala sitrul aurati faqat, dan hasil daripada perbahasan di atas tadi tu bahawa kafan itu tadi bagi nisbah hak Allah Ta'ala hanya sekadar menutup aurat saja. Wa bin nisbati lil ghurama, manakala bagi nisbah orang yang pemberi hutang sitru jami'al badan, kena settlekan tutup seluruh badan dulu. Wa bin nisbati lil warasah, manakala kewajipan bagi ahli waris dia kena settlekan 3 lapis, kan. Jadi bila berlaku perselisihan antara 3 tadi, antara hak Allah dengan hak si mayit dengan hak ahli waris, ketika tengok keadaan, ya. Nombor 1 kena tunaikan hak Allah Ta'ala tutup aurat, kan. Nombor 2 kena tunaikan hak si mayit tutup seluruh badan. Nombor 3 barulah hak si waris 3 helai, kan, 3 helai, ya. Ataupun 3 lapis. Jika berlaku pertembungan antara hak ahli waris dengan hak pemberi hutang, maka dimenangkan hak pemberi hutang, hak pemberi hutang, sebab dia kena dapatkan duit dia balik. Tapi bertembung dengan hak si mayit dengan hak pemberi hutang, menang hak si mayit, begitu. Falaisa lil warisi man'u minha, maka tidak boleh ahli waris menegah daripadanya, iaitulah daripada 3 lapis lah, 3 lapis tadi tu. Dia kata tak boleh 1 lapis, jadi tak boleh, dia kena 3 lapis, sebab tu hak bagi ahli waris. Kecuali dalam keadaan yang harta si mayit tu memang tak cukup lah, macam masalah di atas, kan, dia miskin, jadi harta dia hanya tinggal cukup untuk 1 lapis je, kain kafan, maka ketika itu tak dapat menolong, kan. Ni, tapi kalau ada lebihan harta, maka kena ahli waris, kan, tak boleh nak pulun harta sampai meninggalkan jenazah itu dengan hanya 1 helai atau 1 lapis kain kafan saja. Dia kena settlekan 3 lapis, selebih tu barulah difaraidkan harta si mayit. Okay, takdiman li haqqil malik, sebagai takdim mendahulukan hak malik, pemilik harta. Siapa pemilik harta tu selepas meninggal dunia, maka pemilik harta itu ialah ahli waris, kan. Tapi belum faraid lagi, tapi harta tu telah berpindah lah, cuma
tak dapat diagih sebelum, kerana belum difaraid. Tapi pemiliknya, ahli waris, hak ahli waris ketika itu ialah mengkafankan dengan 3 helai. Itu kalau ada lebihan harta. Wa fariqul gharim, berbeza dengan orang pemberi hutang, bi anna haqquhu sabiqun. Hak pemberi hutang tu memang telah wujud sebelum dia meninggal lagi. Semasa dia hidup lagi, dia dah ada hak ke atas jenazah tu, iaitu menuntut hutangnya balik. Maka dia berhaklah untuk menentukan selai atau 3 helai, kan? Selapis atau 3 lapis kain kafan. Sebab apa? Kalau 3 lapis, kemudian makan dia punya hutang, tak boleh dia kena settlekan hutang dia tu, barulah boleh jadikan 3 lapis. Ada balance baru boleh jadikan 3 lapis. Tak ada balance, selapis je lah kain kafan tu. Bi'an manfaat sarfil mal lahu ta'udu ilal mayyit, bahawa manfaat untuk menguruskan ataupun membelanjakan harta, manfaat daripada membelanjakan harta kepada si pemberi hutang, ta'udu ilal mayyit, dia kembali kepada si mayit itu, kan? Kalau tak settlekan hutang nanti, berarti terjejaslah manfaat kepada si pemberi hutang, maka si mayit tu akan sengsara, dia kena bayar akhirat. Jadi settlekan atas dunia ni, yang mana boleh bayar hutang dengan berapa harta yang dia ada, kan? Manfaat kepada si pemberi hutang sementara seberapa yang dia boleh dapat, kan? Bi khilafil waris fihima, berbeza dengan ahli waris pada keduanya, iaitulah pada hutang dan pada 3 lapis kafan. Jadi tidak menjejaskan ahli waris pun. Kalau duit tu habis untuk digunakan dengan 3 helai kain kafan dan bayar hutang, ahli waris tak ada dapat apa-apa sebab hartanya habis. Tak menjejas apa-apa pun, kan? Tak menjejas apa, cuma dia tak dapat aja lah. Berbeza dengan pemberi hutang, kalau di kafan 3 helai, dia menjejaskan hak si pemberi hutang, kan? Ahli waris tak ada apa-apa, cuma kalau dah habis tak dapat lah, itu je lah. Ada balance, ada gitu. Haza iza kufina min tarikatihi, ini kalau seandainya jenazah tersebut dikafankan menggunakan tarikah dia, harta peninggalan dia. Itu timbul masalah tu. Okey. Amma iza kufina min ghairiha, adapun jika jenazah itu dikafankan dengan perbelanjaan yang bukan daripada tarikah dia, daripada duit peninggalan dia, fala yalzam min may yajhazuhu min qarib wa min qaribin wa sayyidin wa zawjin wa baitimal illa saubun wahidun satiru li jami'i badanihi. Adapun apabila dikafankan dengan selain daripada harta waris tak usik lah. Untuk disettlekan dengan perkara-perkara lain lah. Kalau semua dah settle, maka difaraidkan terus. Tapi perbelanjaan kafan digunakan daripada sumber lain. Fala yalzam min may yajhazuhu, maka tidak wajib ke atas orang yang menguruskan jenazah tersebut, min qaribin, sama ada daripada qarib, saudara mara dia terdekat tadi, kan, ahli waris. Wa sayyidin, begitu juga tak wajib bagi sayyid, tuan bagi hamba. Wa zaujin, tak wajib bagi suami. Wa baitul mal, tak wajib bagi baitul mal, illa saubun wahidun, melainkan hanya sekadar 1 lapis kain kafan sahaja, itu yang wajibnya, kan? Illa saubun wahidun satiru li jami'i badanihi, bagi menutup seluruh badannya. Kata dia sebatang kara lah. Dia mati lemas tengah laut, orang tak tahu siapa lah jenazah ni, tak kenal kan. Dia tiba-tiba mengapung jenazah je di tepi pantai, orang tak tahu. Jadi macam mana kafan ya? Kena ada sponsor lah, siapa nak kafankan dia. Harta dia tak ada, kan. Jadi baitul mal lah, ataupun siapa nak sponsor,
Berapa kain kafan yang wajib untuk di sponsor? Satu lapis kain kafan sahaja. Ataupun dia sebatang kara, ataupun dia mati dalam keadaan habis harta dia semua, habis semua. Jadi adalah saudara mara dia nak sponsor kain kafan, berapakah kain kafan yang dia wajib? Ialah satu lapis sahaja. Okey, begitu boleh. Bal la yajuzu az-ziyadah alaihi, malah tidak harus lebih daripada satu lapis. Min baitil mal, seandainya perbelanjaan untuk kafan itu diambil daripada baitul mal. Sebab baitul mal tu harta orang ramai. Jadi kalau ambil lebih, berarti mengambil lebih daripada keperluan. Jadi yang wajibnya hanya sekadar satu lapis, ambil satu lapis. Kalau nak 2-3 lapis, tu cari sponsor yang lain. Kalau ambil daripada baitul mal, satu lapis je. Kalau ambil lebih, berarti kita khianat kepada harta orang ramai. Kama ya'lamu min kalami Rawdah, kama yu'lamu, seperti mana yang diketahui daripada kalam kitab Rawdatul Talibin Imam Nawawi. Begitu. Wa kadza idza kufina mimma waqafa litakfin. Begitu juga jika dikafankan jenazah itu daripada harta yang diwakafkan oleh seseorang khusus untuk mengkafankan jenazah. Jadi bila ambil daripada harta wakaf yang khusus untuk mengkafankan, berapakah kena ambil? Untuk satu layar. Satu lapis saja. Kalau kita 3 lapis, tak boleh. Sebab yang lapis kedua, lapis ketiga tu, itu hak si ahli waris. Orang yang bukan ahli waris tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib bagi orang lain ialah satu helai sahaja. Jadi ambil satu helai. Walaupun dia harta wakaf, memang orang dah wakafkan untuk kain kafan, maka ambil yang wajib. Kecuali orang yang mewakafkan, kata untuk menyelesaikan jenazah hingga selesai dengan sempurna. Bila ada perkataan sempurna tu, yang kebiasaan uruf mengatakan 3 lapis, boleh ambil 3 lapis. Sebab apa? Orang yang mewakaf itu kata sempurna menurut uruf, menurut kebiasaan. Kebiasaan kita 3 lapis, boleh kan? Tapi kalau dia wakaf untuk kain kafan, melepaskan kewajipan kain kafan, kewajipan kain kafan satu lapis. Kama aftabihi Ibnu Salah, seperti itulah yang fatwakan oleh Imam Ibnu Salah. Qala wa yakunu sabiqan. Qala, kata Ibnu Salah, wa yakunu sabiqan, menjadilah sabiqan. Sabiqan ni apa? Iaitu tidak fala yakfi sitrul aurah, tidak berpada dengan sekadar menutup aurat saja. Dan menjadilah ia kena sabiqan, menutup semua. Kena tutup dengan sehelai semua badan. Tidak berpada, tak cukup dengan hanya tutup aurat saja, kan? Kena tunai hak si mayit. Li'anna zaid 'alaiha haqqun lil mayit, kerana yang lebihan daripada tutup aurat tu, iaitu tutup seluruh badan, haqqun lil mayit, ia adalah merupakan hak si mayit. Kena tunaikan hak mayit. Oleh sebab tu ambil daripada harta wakaf tadi, ataupun harta baitul mal tadi tu, ambil untuk menutup seluruh badan. Tidak cukup dengan hanya sekadar menutup aurat. Itu hak Allah Ta'ala. Hak mayit seluruh badan. Wa amal afdal lirajul wal mar'ah fasayati. Adapun yang afdal bagi kafan, kain kafan bagi lelaki dan bagi perempuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.